Itu die cut macam ni, yang anda nak buat stiker tapi tak tahu lagi apa beza stiker yang die cut yang macam ni ataupun yang jenis case cut. Untuk stiker die cut, kita akan potong daripada satu helai kertas, kita akan potong satu-satu jadi seperti ni. Okey, kita potong daripada depan keseluruhannya, kita akan potong. Okay, untuk stiker ni sesuai untuk apa? Sesuai untuk anda untuk buat bagi hadiah kepada orang ataupun untuk anda jual semula stiker ni. Okey, untuk stiker case cut pula macam ni, kita akan potong bahagian depan je. Macam contohnya bahagian stiker ni saja. Bahagian base ni kita tak potong. Jadi anda akan dapat satu sheet macam ni. Okey, untuk case cut ni sesuai untuk apa? Untuk case cut ni sesuai kepada peniaga yang untuk letakkan pada packaging anda. Contohnya untuk apa ni, bahulu ni. Contoh anda buat bahulu, anda letak stiker ni dekat produk anda. Jadi anda dah tahu kan apa beza itu die cut yang macam ni, yang case cut yang macam ni. Jadi tunggu apa lagi? Tempah dengan kami sekarang. Ciao.